So guys, korang nampak tak ni apa? Ini adalah CCTV. Satu CCTV, satu solar panel. Untuk apa? Untuk dapatkan tenaga elektrik. So korang tak payah pakai karen tau. Yang ini model best. Dia jimat karen, jimat elektrik, dia pakai tenaga solar. So kalau korang tahu apa yang best dekat CCTV ni, so saya review lah. So yang ini dia pakai apa? Pakai 4G. So bermakna tak payah pakai wifi. Dia pakai SIM card, boleh kawal dari jarak jauh. So kalau korang letak kat kebun, sangat-sangat sesuai. Sebab yang ini waterproof. Ada internet, pakai SIM card, dah boleh pakai, dah boleh kawal dari jarak jauh. Dan ini boleh buat pusingan ke kiri boleh, ke kanan boleh. Turun boleh, naik boleh. Dan ada lagi apa? Speaker. Contoh, ada orang datang nak curi durian, nak curi barang kita kat kebun. So korang boleh bunyi alarm. Automatic pun boleh, secara manual pun boleh. So yang ni dia ada lagi dengan night mode version, siang malam boleh record. So kat sini korang boleh nampak ada LED tau. So dia ada keluar lampu. Tapi kalau tak nak hidup lampu pun boleh, dia still masih nampak. So kalau korang berminat dengan item ini, macam mana nak order, macam mana nak beli, tekan dalam baik kuning saya sekarang atau masuk dalam live saya.